Assalamualaikum semua, terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya nak kongsikan dengan anda cara nak buat, nak catat ya perbelanjaan simple-simple untuk organisasi pun persatuan kita yang bukan berasaskan profit ya. Ini untuk persatuan yang simple, yang bukan yang complicated. Ini untuk simple organisasi kita sahaja supaya anda senang nak faham, senang nak trace balik perbelanjaan dan pendapatan bagi organisasi ataupun kelab anda. Ya, selalunya ya, kita punya penyata pendapatan dan perbelanjaan kelab dia macam ni. Pendapatan kelab, projek A, projek C, funder, grant, kita akan totalkan satu amount macam ni. Perbelanjaan pun kita akan totalkan semua. Apa akan jadi kalau tiba-tiba projek X ni tanya, berapa perbelanjaan projek X? Berapa ya grant ni? Berapa funder X, funder Q? Jadi kita akan masalah untuk cari perbelanjaan benda-benda tersebut. Jadi apa yang saya cadangkan ialah kita buat macam ni. Okey, tengok ya. Projek X, ini yang pendapatan daripada projek X, ini perbelanjaan projek X. Funder, ini pendapatan, ini perbelanjaan dia. Grant, ini pendapatan, ini perbelanjaan dia. Perbelanjaan kelab sendiri ya. Kelab ada pendapatan dia sendiri dan perbelanjaan dia sendiri. Jadi kita nampak, kita dapat tahu funder, projek, grant, kelab semua ada dia punya perbelanjaan sendiri, dan kita tengok kat sini ada lebihan ke yang kita belum guna ya. Ada yang terlebih guna ke. Dan kita nampak secara detail. Dan total dia kat sini barulah kita letakkan dalam jumlah ataupun dalam penyata kita keseluruhan. Jadi bila kita buat macam ni, senang untuk kita identify perbelanjaan yang mana untuk fund mana ya. Okey, caranya cuba kita tengok next slide. Penyata pendapatan untuk NGO ataupun kita punya persatuan atau kelab, kita akan buat macam ni je lah ya. Pendapatan, okey, pendapatan kita, jumlah derma, kita buat fundraising, terpakai semua, kita akan letak dekat sini sebagai pendapatan. Lepas tu sini perbelanjaan kita. Lepas tu lebih atau kurang kita akan jadikan untung rugi. Tapi sebenarnya kita guna derma, duit pakai projek X, funder daripada Q ataupun grant kita dapat ni, kita kena buat secara detail setiap satu macam mana dibelanjakan. Kita tak boleh campur semua dalam ni. Nanti susah kita nak bagi tahu. Contohlah funder ni tanya grant dia guna untuk buat apa? Kita susah nak jawab. Jadi saya cadangkan supaya penyata terperinci dilakukan seperti berikut ya. Nampak ni 41,000, kita tahu jumlah-jumlah ni semua. Kita pindahkan dalam bentuk yang lebih terperinci, lebih detail ya. Okey, contoh dia macam ni. Nampak? Pertubuhan cinta haiwan ni pendapatan derma. Nampak kat sini. Derma kita gunakan untuk perbelanjaan kelab. Okey. Jualan terpakai, kita buat fundraising, kita gunakan untuk perbelanjaan kelab. Okey. Projek X, berapa ribu kita dapat, funder Q berapa ribu kita dapat, grant berapa ribu kita dapat. Ini kita belanjakan ikut apa yang kita belanjakan dekat sini. Kita kena record ikut apa yang dibelanjakan dekat sini. Jadi jumlah perbelanjaan semua ni baru kita pindahkan kepada penyata ini. Jadi kita akan dapat tahu secara detail apa yang kita belanjakan untuk setiap grant ataupun setiap funder, setiap projek ataupun setiap derma yang kita gunakan. Okey, contohlah untuk projek X kita dapat 1,000. Okey. Ini perbelanjaan kelab kita. Okey. Nampak tak? Kita akan dapat detail setiap projek, setiap funder, setiap duit. Grant kita belanjakan berapa, kelab kita belanjakan. So kita dapat nampak detail. Jumlah yang ini kita akan pergi bawa kepada penyata kita. Nampak? Penyata kita. Saya dah linkkan siap-siap. Jadi pada tahun itu, ini saya buat sampai Januari ya. 1 sampai Disember pun boleh. Pada tahun itu, kita akan dapat tahu semua perbelanjaan setiap projek yang kita buat, dan total jumlah ni kita kongsikan dalam penyata yang macam ni. Ini penyata kita. So, tengok kat sini ya. Saya linkkan dia. Derma semua ada kat sini. Jadi kalau anda ubah ni, dia akan berubah lah. Okay, contohlah anda ubah kat sini. Ni jadi kosong. Nampak? Yang kosong ini 17,000 ya. Ini 1,500 kan jadi kosong, dia berubah. Ini jadi 620 kan. Cuba tengok dekat sini. Jadi 620. Kat sini pun jadi
620. Nampak? Anda cuma perlu buat yang ini saja, yang ini akan berubah macam biasa. Ini saya dah link kan. Okey. Anda boleh letak dekat sini. Jadi dekat sini anda boleh letaklah file-file yang anda terima untuk setiap projek tu. Jadi harap benda ni bermanfaat dan memudahkan anda. Pada siapa yang nak guna Excel sheet ni, boleh tekan link kat bawah tu. Nanti anda boleh download dan saya minta tolong anda download dan betulkan atau ubah dalam PC anda. Jangan buat online ya, sebab nanti anda akan menyebabkan orang lain melihat apa yang anda buat dan mungkin formula saya anda dah secara tak sengaja dah ubah. Jadi kalau orang lain guna dah tak sama macam tutorial yang saya bagi dekat sini. Okey, anda boleh tambah dekat sini. Contohlah anda nak tambah, dekat sini ada banyak perbelanjaan lain. Yang ni saya buat macam ni sebab nak mudahkan anda. Okey, kalau nak tambah. Okey, kalau anda tengok. Okey, kalau tengok dekat sini, nampak tak? Dekat terperinci ni, kalau anda nak tambah, anda tambah dekat sini. Contohlah expenses 1 ni anda tukar kepada lain-lain. Okey, nampak dekat sini pun akan tukar lain-lain. Dia link. Okey, kalau anda nak tambah apa pun boleh tambah dekat sini. Kalau nak tambah dekat sini pun boleh. Contohlah nak tambah start daripada expenses ni, nombor 22 ni tambah insert. Tekan insert. Okey, cuba. Nampak? Anda nampak dekat sini. Anda kena tambah satu lagi dekat bawah ni insert. Lepas tu highlightkan ni dan tarik. Nampak dia akan keluar cuba. Okey? Faham ya? Dekat sini anda boleh buat lah. Kat sini pun sama, anda kena tarik. Jadi dia akan kira. Cuba. Contohlah anda tambah dekat perbelanjaan gelap RM5. Tekan 5. Nampak dia baca. Dan dekat sini pun dia akan tambah RM5. Macam tu. Harap semoga apa yang saya bagi ni bermanfaat untuk orang-orang yang mungkin tak ada accounting background ataupun apa, tapi anda nak record secara detail perbelanjaan gelap ataupun persatuan ataupun apa-apa kita punya kawan-kawan, apa-apa perbelanjaan yang kita sama-sama nak guna, kita nak tahu macam mana detail perbelanjaan tu, boleh kongsikan dengan kawan-kawan yang menyumbang. So kita boleh guna cara ni lah ya. Penyata biasa ini bukan untuk rugi, ini penyata pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan dan perbelanjaan. Detail dia macam ni lah. Semoga video ni bermanfaat. Kalau ada apa-apa boleh tinggalkan komen. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.